Ada sekali tu saya balik daripada Kuching, ada seorang budak duduk sebelah saya. Lepas tu ada mungkin mak dia lah, perempuan tu, mak dia lah duduk sebelah tu. Saya tahulah tu mak dia. Naik flight daripada Kuching nak balik ke Tanjung KL, ingat pagi tu. Lepas tu saya, budak tu yang jadi geram saya. Geram agak budak, bukan geram, comel budak tu kan. Budak dah 1 dah 2 je tu. Kejap panggil pramugari tu. Fresh orange. Dahsyat budak tu. Lepas tu apple. Lepas tu kacang. Saya tengok kecil besar budak ni. Sebab dia duduk tengah. Lepas tu saya tanya, dia sekolah mana? Sebab dia pakai uniform sekolah tu. Dia sekolah rendah tahfiz dekat Kota Kemuning, Shah Alam. Oh ya ke? Wah, dia sekolah tahfiz yang mak dia tu sebelah tu buat tidur tu. Dia kata sekolah tahfiz banyak dah hafal agaknya baru juzuk 28. Juzuk 28. Tapi dari belakang lah dia kata. Tak kisahlah kalau dari belakang pun hebat lah kan. 30, 29, 28 hebat lah dia. Lepas tu adik buat apa pergi daripada Sarawak ni, buat apa? Saja tengok ayah tengah sibuk siapkan projek Pen Borneo. Oh, dia cakap macam tu. Mana ayah dia terlibat kat projek buat jalan Pen Borneo. Dia kata lepas tu, "Acik ni siapa?" Dia tanya saya. Enggak kenal. "Acik ni siapa?" Saya pun menang. "Tak kenal ke?" Kata dia. "Tak kenal ke?" "Apa?" Saya pun tanya, "Kenal tak Samsul Bat?" "Kenal tu kenal lah, tapi taklah kenal sangat." Dia kata macam tu. Mak saya tak suka Samsul Bat ni. Lepas tu mak dia terlempak lah, mak dia bercubit dia kan. Sebab mak dia mungkin dah tahu dah aku Samsul Bat tu. Oh ya ke, budak tu jujur kan. Saya pun cakap, "Adik, inilah Samsul Bat." "Ya ke?"